Sehinggalah pada satu hari sahabatnya mencadangkan supaya beliau pergi berjumpa dengan seorang bomoh orang asli. Oleh kerana tidak tahan merasa sakit pada perutnya, akhirnya beliau pergi berjumpa dengan bomoh orang asli ini. Sesampainya di tempat bomoh orang asli ini, bomoh orang asli ini memegang perut beliau. Bomoh itu bertanya padanya, "Benar tak ada satu malam awak terdengar suara orang bercakap-cakap di luar rumah awak?" Alangkah terkejutnya Kak ni, sebab dia tak pernah beritahu pun pada bomoh ni tadi situasi yang pernah dialaminya. Kalau awak nak tahu, sebenarnya inilah puncanya yang buatkan awak rasa sakit perut ni. Kenapa pula? Mengikut kata bomoh ni, dunia kita dan dunia satu lagi sangat berbeza. Jika dunia kita malam, bermakna dunia satu lagi itu siang. Pada satu malam tu, ada dua beranak ni dalam perjalanan pulang, hujan. Beliau singgah di rumah akak ni untuk berteduh, dan tanpa dia sedari, perbualannya didengar oleh akak. Dia merasakan bila akak ni marah dia rasa seperti menghina dia. Dan itulah yang dilakukan kepada akak ni, yang membuatkan akak ni merasa sakit perut. Dia sendiri pun tak tahu situasi tu, dan dia minta maaf. Dan bomoh ni pun cuba berdiskusi dengan makhluk ni tadi, dan akhirnya makhluk ini pun memaafkan kakak ni tadi. Dan sejak kejadian itu, rasa sakit akak ni terus hilang serta merta. Begitulah kisahnya. Dan cerita ini tadi, adakah benar begitu situasinya? Dunia kita dan dunia satu lagi berbeza waktu dan suasana. Wallahualam. Hanya Tuhan saja yang lebih mengetahui. Itu saja yang dapat aku kongsikan dengan korang kali ini. Semoga kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.